kita akan ke Betong. Right. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube saya. Ride kali ni kita akan ke Betong. Right, kita akan ke Betong. Right. Ride kali ni melibatkan 16 buah biji motosikal, kebanyakannya skuter dan ada juga Y-Suku. Okey, semuanya ride santai saja, bawa pasangan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita berada di restoran Tasik Raban. Right. Kita dalam perjalanan ke Betong daripada Kuala Lumpur. Okey. Ini adalah kami punya sebelah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 biji motosikal hari ni. 16 biji motosikal. Kau bayar aku balik 300. Sama. Kita akan pergi makan di restoran Tasik Raban. Awal tadi dah balun. Ni yang laju. Kita berhenti minum dulu. Minum. Di restoran Tasik Raban. Okey, lauk-lauk dia. First time sampai. Selesai solat Jumaat, kami meneruskan perjalanan untuk masuk Betong, Thailand. Urusan di border Malaysia berjalan dengan lancar dan tiada masalah. Urusan di immigration dan custom Thailand juga tiada masalah, berjalan lancar dan tak berapa ramai orang. So dengan itu rasminya kami masuk ke Pekan Betong. Okey, inilah Pekan Betong dengan ikonik menara jam. Seterusnya kami terus ke penginapan Tree House. Okey, kita dah sampai penginapan kita. Tree House Betong. So kita tengok tour bilik. Jom. Right. Ni bilik Tree House. Ada peti ais. Boleh muat lagi satu katil ni. Okey, bilik air dia. Hotel Tree House ni bilik dia memang besar. Lepas tu parking, kita boleh parking depan bilik macam ni. Kita parking depan bilik. Ni kawasan dia besar agak. So motor, kereta semua boleh parking sini. Setelah selesai segarkan badan, mandi dan tukar pakaian, kami pergi minum petang di restoran Hafiz Tom Yum Pekan Betong. Seterusnya kami ronda-ronda Pekan Betong untuk bergambar sementara menunggu makan malam kami. Okey, sekarang kita bergambar di terowong Mongkolit. Okey. Salah satu landmark dekat Betong. Bapak ni boleh kopi macam dia. Okey, kita berada di landmark Tangan.
Okey. Tu landmark Serangan. Sana background Pekan Betung. Nanti kita oh, iyalah. Yang lelaki yang gambar. Cover album. Yang lelaki orang awak. Dia lakinya. Yang laki. Untuk makan malam, kami tempah makanan di restoran Hantana. Restoran ni selesa dan makanan pun agak sedap jugalah. So boleh cuba kalau datang sini. Kami tempah siap-siap menu yang kami nak makan. So apabila kami sampai di sini, makanan dah siap disediakan. So tak perlulah nak menunggu makanan. Alright. Tengok sikit makanan. Alright, tengok makan. Selesai makan malam, kami jalan-jalan di street food art Pekan Betung. Di sini bolehlah cuci mata, nak makan ringan-ringan. Ini pula kafe rooftop. Salah satu tarikan lah kalau nak lepak malam-malam sambil minum kopi kat sini. Kat sini cuma serve kopi sahaja. Video ambil suasana. Ini pula Lancar Cafe. Ni spot lepak orang-orang lokal dekat sini lah. So suasana dia santai, duduk atas kursi camping macam tu. Kat sini pun ada makanan dan kopi. Okey, pagi ni 25 hari bulan, hari Sabtu, kami Video. bertolak ke Ayaweng Skywalk. Kita akan ke Ayaweng Skywalk dan Yala. Alright, cabaran pagi ni hujan. Kami singgah solat subuh di Masjid An-Nur sebelum sampai ke Skywalk Ayaweng. Dari parking Skywalk, kita boleh menggunakan perkhidmatan tuk-tuk dan juga motosikal untuk naik ke menara di atas dengan bayaran 30 baht naik dan 20 baht turun. Rambu Square. Okey, kita dah sampai Skywalk Ayaweng. So hari ni cuaca kurang baik sikit, berkabus tebal. So tak dapat nak tengok awan lah hari ni. Berkabus tebal. Video. Macam mana cuaca hari ni? Berkabus tebal. Berkabus tebal dan Right, tak mungkin kot. Kalau tadi tengah hari lah. kabus tengah hari kita nak pergi Yala lah. Tak lah, sekejap lagi. Okay, kita naik menara lama dulu lah. Kita dekat menara lama, kabus dah hilang sikit, nampak awan. Oh, dia awan. Oh, dia awan kapek. Oh, cantik ni. Cuma berkabus je. Allah, siap baik.
Cuaca dah elok, kita dah dapat awan kapek. Itu dia. Menara Ayawing, Menara Kaca Ayawing tu dia. Okey, dah berkabus balik. Jom. Nasi kerabu dah, nasi kerabu. Nasi kerabu ada. Nasi komok. Bagi ucapan. Ucapan Marshal. Saya serahkan ucapan saya kepada Marshal. Saya serah Meresani. Masa baik lah. Baik, terima kasih. Terus. Okay, kita dah sampai di bandar Banang Star di Gua Krasing. Okay. Kawasan dia, nama daerah dia Banang Star. So ni dia punya tarikan dia Gua Krasing. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang berada di Pekan Banang Star. So kita belum sampai lagi pekan dia. Kita sampai dulu ke gua. Gua nama Gua Krasing. Okay. So sini memang tempat orang berhenti untuk bergambar sebelum meneruskan perjalanan ke Pekan Yala. Okay. Okey, buntut. Tuan motor nak duduk sebelah motor tak apa, boleh. Ini dah nak pergi sana. Oi, pandai. Suruh kita belah sini. Okay, kita ada masalah ni. Faizul tinggal kunci. Nombor telefon kedai tapi tak. Motor kita parking dulu di rumah kawan saya ni. So kita akan meneruskan perjalanan ke Pekan Yala. Ni punca. Kami sampai di restoran Bamboo Pekan Yala 1:30 petang. Restoran ni antara port makan rider-rider kalau singgah ke Pekan Yala. Makanan di restoran ni pun sedap-sedap juga dan tempat selesa dan beraircon. Selesai makan, kami ke Pekan Yala di pasar berhampiran dengan stesen kereta api untuk cuba duplicate kunci yang hilang tapi tak berjaya. Seterusnya kami uruskan pick up untuk hantar motosikal ke border Malaysia. Kat tayar depan dulu, baik-baik tangan. Tangan baik-baik. Jaga. Break, jaga break. Seorang jaga break.
Kena sengit kan? Alhamdulillah motor berjaya dihantar keluar ke Malaysia. Kami makan malam di restoran Nasrin, Pekan Betung. Hari Ahad pagi kami melawat airport Betung dan cari makan sarapan pagi di gerai kampung yang berhampiran dengan airport. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita berada di pasar sini Betung. Okay. So kat sini ada macam-macam, ada makan, ada barang basah, ada sayur dan juga ada bandel. So kita boleh tengok lah. Jom saya bawa anda. Ayam pun ada. Kalau datang Betung boleh datang pasar sini. So kat sini macam-macam lah ada. Pasar ni lebih meriah daripada pasar yang dekat Pekan Betung tu. Dia jalan nak ke airport. Dia daripada Menara Jam, dia ke depan sikit, nak menghala ke airport, dia akan jumpalah pasar ni. Berapa baht? Enggak. Berapa baht? 30. Okay, sekarang kita berada di kedai t-shirt di Plaza Betung. Alright, jom kita tengok. Kalau tak payah sebab dia tak sampai lagi Y16 dia. So kita dah beli kitchen untuk anak ni. So t-shirt right semua boleh beli kat sini lah. Kedai tu pun dah buka. Sini buka 8.30. Okey, hari ni hari Ahad. Kami tengah check out, siap-siap check out untuk pulang ke Malaysia. Okey, ni kawan-kawan tengah siap-siap nak check out. Okey, dengan itu berakhirlah sudah trip ride Betung Yala kami kali ini. Terima kasih kerana menonton video saya dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Sebelum tu kami akan singgah makan di salah sebuah restoran yang famous juga di kalangan rakyat Malaysia. Okey, kita singgah makan di restoran di dapur. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.